bayangkan ni, dah le baru buka bengkel. Buka bengkel modal pakai duit orang. Orang kasih, hutang pula tu. Lepas setahun buka bengkel, bisnes tak jadi. Sambutan tak ada. Bengkel kena tutup. Terbaring aku kat rumah macam ni lah, tepuk dahi. Apa aku nak kena buat ni? Aku pun pergilah jumpa kawan-kawan. Jumpa kawan-kawan yang memang dalam industri otomotif, komen, ada yang memang ada bengkel. Orang macam-macam orang lah aku jumpa. Aku tanya lah apa aku nak kena buat seterusnya kan. Orang kata susah. Aku dah katakan kau dah dulu susah, kau buka juga. Kau tengok sekarang kau dah rugi dah. Buang masa, buang duit je setahun. Bila aku cerita dekat orang aku nak buka bengkel, respon orang kata aku gila. Orang kata aku berangan tinggi sangat. Kau bengkel motor pun kau tak lepas, kau sibuk nak buka bengkel kereta. Tapi aku ingat pesan Jack Ma, biar orang kata kita gila, tapi dia tak kata kita bodoh. Jadi aku gunakan kata-kata ni semua orang sekeliling ni sebagai bekalan aku. Dan aku fokus pada aku punya plan, aku sambung jalan. Kepala pening ni, duit dah habis, kedai dah tutup. Apa lagi aku nak kena buat? Jadinya aku duduk rumah, bertenang, chill, layankan je keadaan ni macam ni. Aku tengok balik aku punya roadmap. Dulu Dr. Tayar ni aku buat 3 tahun lepas. Aku ada buat roadmap. Jadinya aku tengok balik roadmap aku, apa planning aku. Roadmap aku tu aku dah buat dah sebelum ni untuk 5 tahun. So, kebetulan waktu tu buat tahun ketiga. So aku tengok balik, sepatutnya Dr. Tayar ni tahun ketiga dia dah kena main kereta. Bukan lagi tayar motor, dah naik lah maksudnya, naik level lah, kena main tayar kereta tahun ketiga. So kebetulan waktu tu aku memang dah tahun ketiga. Jadinya okey lah. Kebetulan bengkel motor pun memang dah tak boleh pergi, kena tutup. Apa aku nak kena start buat baru, aku pun start buka bengkel kereta. Macam mana cara aku buka bengkel kereta, macam mana aku dapatkan modal, macam mana aku cari customer, kita sambung next episode.